Assalamualaikum. Alif nak balas komen ni. Tanya Alif. Sekmu jangan banding Alif dengan Jojo. Sekmu faham? Jangan banding Alif dengan Jojo. Untuk minta tolong jangan banding Alif dengan Jojo. Jojo lagu lain, Alif lagu lain. Bukan orang sama. Dia Jojo tu dia nak boleh kau sampai tahap tu, dia macam susah juga. Sebab aku rasa sebab family dia support mula-mula. Dia lebih sampai tahap tu, dia guna duit dia sendiri. Sama macam aku nak berjalan ni start tu, aku guna duit aku sendiri, guna duit family. Family yang support. Saya faham tak? Lepas tu ni Jojo nak fight ni. Lepas tu saya kena support pula Jojo. Orang pun Jojo ni buat naik nama Malaysia mula-mula Muay Thai. Kalau tak ada Jojo susah juga nak naik Muay Thai di Malaysia. Dia nak cari orang support dia ni susah. Dia nak beli kau sampai tahap tu sakit boleh. Boleh lah kau boleh sakit, boleh gapo. Lepas tu saya mundur kecil pula. Elak udah support boleh support. Aku nak boleh kau bawa naik daerah Malaysia ke tahap dunia ni. Bukan senang. Susah juga Kalau boleh saya support walaupun duduk daripada mana-mana. Guys, tak